Kalau kita orang tak ada, siapa lagi nak jaga Umi? Nak harapkan abang tu. Dia tu anak Umi. Bagilah dia peluang jenguk Umi. Bagilah dia peluang jaga Umi. Tengok Umi ni macam ni. Jangan pulaukan dia. Dia tu abang kamu. Dia tetap abang kamu. Bila kamu hina dia, seruput hina Umi. Terasa ni, terasa Umi. Macam Umi ni tak pandai jaga dia. Nak jadikan dia orang. Umi, tak ada siapa hina abang, tak ada siapa hina Umi. Akak bimbangkan keselamatan Zinat, Umi. Umi tahu kan keadaan abang tu macam mana? Kalau dia buat apa-apa, Umi. Ada dia buat. Ada nampak dia buat. Ada nampak dia kasar. Umi dah tidur. Umi dah tidur dah. Akak, semalam abang balik. Dia masuk rumah tak? Akak kan dah tukar kunci. Nak takut nak terus masuk bilik. Umi tahu. Agaknya sebab tulang Umi sentap sangat tadi kot. Mungkinlah, Kak. Sebab kuat juga abang gegar pagar tu. Siap pekik-pekik lagi. Umi kan tak tahu yang akak dah tukar kunci tu senyap-senyap. Awak orang asing Saya tahulah kulit saya ni tak secerah mana, tapi saya bukan orang asing, saya orang Melayu. Saya sepui awak. Kenapa awak nak saya? Betul, saya bukan orang asing, saya orang Melayu. Melayu sejatilah. Bila masa saya follow awak, jalan raya ni untuk semua orang lah. Suka-suka hati je tuduh orang follow dia. Kenapa? Oh, salah Kalau saya nampak awak ikut belakang saya lagi, saya report polis. Report polis suruh tangkap saya atas salah apa? Menceroboh hak asasi wanita. Suka!